مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الآن بخياطة الشوادر لتجهيز المسجد. بارك الله في شفاء ورحمة. شكرا جزيلا. Saat terakhir kehidupan manusia, bila mana manusia betul-betul hampir meninggal dunia, tak ada cang dah, dan nafas-nafas yang terakhir mengalir dengan begitu perlahan, menandakan penamatnya akan berlaku. Dalam keadaan seperti ini, manusia sebolehnya mohon kepada Tuhan satu perkara, kerana nak melaksanakan satu perkara. Mohon satu kerana nak laksanakan satu. Apa kata manusia hamba Allah ini? Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa ya Rabb. Kalau engkau boleh paspung sikit umurku ni, sikit je tak apa dah, ada ruang dan peluang, aku nak sedekah. Jadi tajuk pada malam ni kita angkat keajaiban sedekah. Kadang-kadang kita bincang bab sedekah ni banyak kali. Sejak daripada kita kecil kita dengar tentang sedekah. Kita dengar tentang fadilat sedekah. Kita dengar tentang keistimewaan sedekah. Jadi pada malam ni kita nak bincang satu tajuk, keajaiban sedekah. Kenapa kami menamakan keajaiban sedekah? Kerana pemikiran kita biasanya bila sebut sedekah ni, barangan habis, duit habis, harta habis sebab sedekah. Sedangkan kita lupa bahawa dengan sebab sedekah itu, dia memanjangkan jangka hayat manusia, memurahkan rezeki, menyihatkan tubuh, melepaskan daripada bala, menyenangkan hati, mendapat dan memperolehi kebahagiaan, memudahkan segala urusan, menyebabkan dikasihi oleh manusia, menyebabkan manusia bermurah hati kepadanya, dan Allah kasih, menyebabkan dia menjadi tenang dan senang dalam hidup. Nak bincang tak habis bab sedekah ni. Dan bila kita buat kenyataan-kenyataan seperti ini, itu tak bincang lagi berkenaan dengan apa yang akan dipahalakan dalam mizan hasanat kita pada hari akhirat. Kalau yang itu kita boleh tengok, maka kita akan rasa jauh lebih hebat daripada itu lagi. Saya bacakan firman Allah Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mafhumnya, seumpama orang yang berinfak, bersedekah pada jalan Allah. Bila pada jalan Allah ni maknanya kerana Allah, bukan riak, bukan wujud, bukan takabur, bukan nak menunjuk, tak, kerana Allah sungguh.
Orang macam ni dia infak harta dia itu pada jalan Allah. Allah cuba perumpamakan. Perumpama apa dia? Sebiji benih. Benih padi lah katakan, sebab kita padi tak payahlah gandum, tak nampak sangat, kena padi. Ambil sebutir buah padi tu yang bukan dijadikan beras, padi nak tanam ni, letak dan tanam. Bila dah tanam tu, Allah tumbuhkan daripada pokok padi yang sebiji benih tu dengan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu pula beratnya ada pula 100 benih. 100 biji. أشهد أن لا إله إلا الله. Biji padi 7 kali 100 maka 700. Kemudian Allah sengaja mengekstrakan satu kalimah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memungkinkan dia nak menggandakan kepada siapa lagi banyak. Maknanya unlimited. Hak tadi sebut dah 700. Hak ni unlimited, boleh tambah lagi. Dan Allah itu sifatnya maha luas, lagi maha mengetahui. Soalannya tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada tafsir ulama, kita tengok kita ada kementerian khas berkenaan dengan pertanian, asas tani dan seumpamanya nama. Kita ada Mardi, kita ada macam-macam contoh. Kita tengok dan kita tanya mereka, padi yang terbaik atas batang padi itu ada tak tumbuh 7 takar? Dia jawab ayuh, memang tak ada. Dan 7 takar ni pula, setiap satu takar 100. 100 ni mana lebat benar. Tengok macam mana pohon padi sebatang tu dengan 100 setiap takar, ada pula 7 takar. Memang pada hukum adatnya hampir mustahil. Bukan mustahil, hampir mustahil. Kok ada dengan AI sama moden, dengan cara pencapaian high tech dalam bab pertanian ni, dia boleh buat. Tapi masih lagi tak mampu, kerana Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah berapa kali ganda dia nak buat tambah. Ini tawaran Tuhan. Tuan-tuan gaji dengar tak orang main saham? Jarang kita tengok orang main saham ni dia untung ataupun lebih pada 100%. Ada, bukan tak ada, jarang. Dia melabur RM1, dia dapat 10% tu kira berjaya dah. Jadi dia kena banyak angka nak dapat 10% ni. Kita tengok dividen atau apa nama, hebah ke apa nama, kita tengok kalau kita orang Islam juga dengan tabung hajinya, berapa je dia bagi setahun? 3.1, 3.2, 3.05 dan seumpamanya. Kalau dulu mungkin 4 ataupun 5, 6, dia tak ada bagi 100% punya. Nak ceritanya, bila berlaku pertandingan ataupun boleh semak bagaimana offer Tuhan dengan offer makhluk, jauh offer Tuhan jauh lebih besar. Ini Allah bagi tahu. Allah bagi tahu macam itu. Maknanya siapa yang infak pada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gandakan kepadanya. Kata Allamah Ibn Katsir rahimahullah, Allah perumpamakannya mengenai gandaan pahala untuk orang yang bernafkah hartanya pada jalan Allah kerana semata-mata mencari keredaannya. Orang macam ni dia akan dapat gandaan yang besar di sisi Tuhan. Al-Imam An-Nasafi rahimahullah dalam kitabnya Madarikut Tanzil menyatakan bahawa Allah membuktikan kekuasaannya dalam menghidupkan yang mati, seterusnya Allah menggesa supaya menginfak pada jalan Allah kerana pahalanya sudah tentu amat-amatlah banyak. Ini jelas. Mereka tengok macam tu, maka fahamlah kita betapa hebatnya pahala mereka yang mencari rezeki daripada Allah, kebaikan daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Saya baca satu ayat sahaja lagi sebelum kita berpindah kepada hadis Nabi SAW, sebelum kita bincang secara khusus berkenaan dengan keajaiban sedekah.
Ayat yang kedua, sebagaimana yang disebut dalam surah Sabah, ayat 39. Allah kata apa? Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Tidaklah kamu infakkan daripada sesuatu. Min syai'. Min ini salah satunya menunjukkan litabai sebahagian. Syai' itu datang bentuk nakirah yang memberi makna boleh jadi sikit sangat. Seria kita masuk masjid, kita letak dalam tabung tu. Seria ni kalau kita infak pun tak rugi, kita simpan pun tak untung. Dalam bahasa mudahnya, tak akan kayanya dengan sebab simpan seria tu, dan tak akan jatuh apa kedananya dengan sebab kita infak seria tu, tak. Contoh, sekalipun sikit macam itu, Allah kata apa? Fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Nak bagi tahu macam mana gantian Allah ni, Allah tutup dengan ayat wa huwa khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah ganti. Dan cerita Allah ganti ini, tuan-tuan, bukanlah satu cerita yang tidak ada asas, tapi terlalu banyak asasnya. Sama ada Allah ganti di dunia, dan ini yang banyak kita tengok, sementelahan lagi Allah ganti di akhirat, maka itu sudah tentu besar pahalanya. Jadi daripada situ menunjukkan kepada kita, mereka ini diajar untuk berinfak dan bersedekah. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe, make dua, and help Gaza. Video agihan bantuan ini hak milik ARA Team. Dilarang edit video ini tanpa kebenaran.